Okey, terima kasih. Okey geng, ini nasi ayam aku dah sampai dah. Untuk dia punya ayam ni, dia dah campur sekali dengan dia punya kicap tu. Oi, boleh tahan menyengat cili yang pedas ni. Okey. Ini mi siam. Aku memang jarang betul tengok orang pair kan mi siam ataupun bihun ni kan. Dengan chicken chop tu. Hello. Testing 1 2 3. Hai, assalamualaikum, what's up geng. Okey, hari ni aku berjalan-jalan dekat dalam IOI City Mall Putrajaya. Aku sebenarnya dah lama betul tak datang jalan-jalan kat dalam ni kan. Dan aku sebenarnya nak pergi try makan dekat Sanggerai. Aku tengok ada ramai influencer yang dah cuba makan kat situ. Nampak macam sedap kan makanan dia orang. So jomlah kita tengok makanan apa je yang dia orang ada sediakan dekat Sanggerai. Inilah antara influencer yang dah pun makan dekat Sanggerai ni. Jangan risau geng, dia orang ada sijil halal ni ha. Okey, ini yang penting. Jom kita tengok dia punya menu-menu. Hai. Seorang je? Seorang je. Okey, boleh. Hai, selamat datang. Okay, jom kita tengok dia punya menu-menu dia ada teh tarik lah geng. Aku rasa kena ambil ni. Teh ais. Untuk best seller dia orang ni, dia orang ada ni nasi ayam. Lepas tu ada goreng-goreng ni, ada nasi goreng kambing. Lepas tu ada char kway teow juga. Ini nasi lemak pun ada. Oh okey, untuk nasi ayam ni dia orang ada combo macam ni kan. Tambah RM2 untuk drumstick. Untuk dia punya ayam ni pun ada macam-macam jenis . Ini ada roasted, ini ada Hainanese steam chicken, ini ada honey barbecue chicken, ini ada chicken chop. Oh okey, dia ada mi siam sekali dengan chicken chop. Aku jarang jumpa combination ni. Bihun dengan chicken chop. Yang ni pun nampak sedap lah. Untuk menu western tu dia orang pun ada chicken chop macam ni. Kalau dah sebut nasi ayam kan, mesti kena ada dia punya cili-cili macam ni, betul tak? Ada 3 jenis tu Ada sambal kicap, ada yang extra pedas, ada yang sambal nasi ayam biasa. Aku order dulu. Lepas tu korang tengoklah aku order apa Okey, terima kasih. Okey geng, ini nasi ayam aku dah sampai dah. Okey. Set nasi ayam ni kan, combo ni dia datang sekali dengan ni teh ais. Untuk satu set ni dia bagi ayam, yang ni drumstick. Drumstick ni tak silap aku kena tambah RM2 tau. Lepas tu dia bagi sekali dengan sup. Dalam sup ni ada dumpling sekali. Lepas tu dia bagi juga ada paiti dan juga ini ada toge geng. Dulu aku kecil-kecil aku tak suka makan toge ni. Tapi bila dah tua jadi suka belaan. Lepas tu dia bagi sekali dalam satu set tu ni teh ais ni. So sebelum aku makan, aku nak basah tekak dulu geng. Haus. Dekat luar sekarang ni memang tengah panas. Bismillah. Wah, aku baru dapat tahulah rupanya Sanggerai ni dekat Johor, dekat JB dah ada 4 cawangan dah. Yang ada dekat IOI City Mall Putrajaya ni kiranya cawangan pertama yang ada dekat kawasan Lembah Kelang. Ini aku nak rasa dululah dia punya sup Bismillah. Ini betul sup untuk nasi ayam. Tuangkan sikit. Untuk dia punya ayam ni dia dah campur sekali dengan dia punya kicap tu. Okey, sebelum tu aku nak rasa dululah dia punya nasi ayam ni Untuk dia punya nasi ayam ni nampak macam sticky gitu kan. Bismillah. Okey. Nasi ayam dia, makan nasi saja dah sedap dah. Jom kita makan sekali dengan dia punya roasted chicken ni. Bismillah. Oh ya, patut rasa macam tak lengkap Ini dia punya cili nasi ayam ni. Ini kita ambil sikit lah dia punya cili nasi ayam ni. Patutlah dia punya kick tu macam tak sampai kan. Okey geng, lagi sekali kita campurkan dengan dia punya roasted chicken dan juga nasi. Yang ini aku approve. Daripada dia punya nasi ayam sampailah dekat dia punya roasted chicken dan juga dia punya cili nasi ayam ni. Cili nasi ayam ni yang aku boleh katakan yang basic lah, bukan yang pedas Yang pedas ada satu lagi, kejap lagi kita try. Untuk yang basic ni pun dia punya kemasaman dia tu ada, dan juga dia punya pedas tu hujung-hujung lidah. Lupa ambil toge. Aku sebenarnya geram tengok dia punya kulit roasted chicken ni. Berkilat betul. So untuk dia punya nasi ayam ni aku boleh klasifikasi dia sebagai nasi ayam Chinese style lah bukan nasi ayam style Melayu punya, bukan. Ini dia punya paiti. Okey, sekarang aku nak try dia punya ni. Dia punya cili yang pedas katanya. Kita ambil lah sikit Untuk cili diorang ni memang free refill. Korang ambil lah berapa banyak yang korang nak. Yang penting jangan membazir. Okey kan, kita ambil sikit dia punya cili yang pedas tu kan. Makan sekali dengan roasted chicken dan juga nasi ayam dia.
Woi, boleh tahan menyengat. Dia punya cili yang pedas ni Wah. Aku nasihatkan sila berhati-hati dengan dia punya cili pedas tu. Nampak macam biasa. Nampak macam biasa, macam tak pedas gitu kan. Ini dia punya roasted chicken. Ini yang dia punya dumpling. So untuk aku, dia punya nasi ayam lulus dengan cemerlang. Teh tarik. Oh yo. Baik, thank you Okey. Ini mi siam. Okey, baik bang. Terima kasih. Okey geng, jom kita melantak. Ini. Mi siam, okey, sekali dengan chicken chop, ada telur rebus dan juga sambal dan juga teh tarik ais. Korang tengok dia punya buih tu. Kita kacau sikit. Bismillah. Apa? Dia punya teh memang pekat dan aku suka. Dia buat tu tak terlalu manis sangat. So aku tak adalah rasa bersalah sangat hirup dia punya teh tarik ais ni. Aku memang jarang betul tengok orang pair kan mi siam ataupun bihun ni kan dengan chicken chop tu. Sebabkan aku tak kenyang lagi, kita layanlah dia punya bihun ni Bismillah. Okey. Wow. Untuk dia punya tekstur mi siam ni, pada aku dia terlalu kering. Dia tak ada basah-basah minyak macam tu lah Lepas tu dia punya rasa tu kan, ada beri aftertaste yang sedikit masam. Dia punya mi siam ni seolah-olah telah pun digoreng dengan dia punya rempah gitu. Biasa kan kalau kau makan mi siam kan dibagi potongan limau tu kan, lepas tu korang perah. Yang ni tak ada geng. Yang ni macam dia dah campurkan sekali. Ini dia punya chicken chop. Katanya chicken chop ni menu baru yang ada dekat sini. Boleh tahan. Chicken chop dia ni juicy. Sebelum aku try dia punya bihun dengan dia punya chicken chop, aku nak rasa dulu dia punya sambal ni sahaja. Sambal dia pun nampak legit geng. Rasa sikit ni sambal. Bismillah. Tekstur sambal dia very smooth. Ini aku expect sambal yang sama diorang gunakan untuk nasi lemak juga. Dia dah lama-lama sikit dia jadi pedas tau. Yang kita ambil dia punya chicken chop sekali dengan bihun dan juga sambal ni. Jemput makan. Bihun dia tadi, aku tengok dia punya gambar tu kan, aku tak ada letakkan expectation yang tinggi. Dan aku walaupun dah makan dia punya nasi ayam tadi kan, aku still lagi boleh masuk dia punya bihun ni. Waktu aku datang tadi, di luar waktu peak hour. Aku memang suka datang waktu yang tenang-tenang macam gini untuk makan. Sebab kalau waktu lunch hour kan, waktu tengah pack tu, susahlah aku nak buat review. Siapa-siapa datang sini tak nak makan berat-berat, korang boleh enjoy dia punya mi siam macam gini. Dan tadi aku tengok dekat buku menu pun, dia orang ada set untuk western lah, dia punya chicken chop sahaja. So next time kalau datang sini lagi, mungkin yang cawangan yang ada dekat Johor kan, mungkin aku nak try lah dia punya chicken chop sahaja. Cendol. Baik. Okay geng, yang ini aku janji last. Last. Dia punya dessert iaitu cendol. Siapa yang dah lama tak makan cendol tu, confirm terliur punya tengok aku makan cendol ni kan. Untuk cendol kat sini menepati cita rasa aku. Untuk buat cendol ni sebenarnya tak susah pun kan. Kena ada santan, kena ada dia punya gula Melaka, dan campuran santan dengan gula Melaka tu kena tepat. Yang punya cendol ni pun dia punya ais tu dia parut halus lah. So tak adalah korang makan dia punya ais tu tajam-tajam lagi kan, sakit gigi weh. So okay gang, aku rasa itu sahaja yang aku nak sharekan dengan korang untuk video kali ni. So siapa-siapa yang rasa macam terliur dan korang berdekatan dengan IOI City Mall Putrajaya ni, mainlah datang terjah ke Sanggerai ni. Untuk orang JB dan juga Singapura, korang boleh pergi dekat cawangan Sanggerai yang ada dekat Johor sana. Ada 4 outlet yang dah ada kat sana tau. Untuk waktu operasi dan juga alamat, aku akan bagikan kat bawah tu, so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Untuk menu-menu lain, aku rasa korang pun boleh explore jugalah. Sebab aku tak sempat lah nak makan semua jenis makanan kan. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okey geng, aku nak habiskan sikit lagi lah aku punya cendol ni Apapun makanan yang aku dah try dekat Sanggerai hari ni, memang mantap, memang padu gila Padu Babe.